Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Epul. Sekali lagi kita berjumpa dalam channel Pod Maya. Let's go. Okay guys, seperti biasalah dalam channel Pod Maya ni aku nak ucap jutaan terima kasih kepada korang yang dah subscribe. Mana yang baru tahu channel ni sebab video dan episod kali ni, terima kasih. Yang belum, sila subscribe. Sebab Pod Maya bukan je bawa artis, kita pernah bawa influencer, kita pernah bawa gamers, kita pernah bawa usahawan dan siapa je yang kita orang rasa nak borak berkenaan dengan bidang masing-masing. Episod kali ni kita ada seseorang yang merupakan seorang usahawan, anak jati keluang, jatuh bangun dia bersama dengan tim dan ada cerita menarik yang kita akan korek. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahulah, kita bersiaran luar bersama dengan Foodlicious Tour Johor, dibawakan secara eksklusif oleh Pak Maya Festival Management dengan kerjasama Tourism Johor bersama Tahun Melawat Johor 2026. Okeylah, aku tak nak lengah masa lagi, aku nak perkenalkan guest kita untuk episod kali ni. Tak lain dan tidak bukan, aku rasa korang pun kenal dan meletup-letup dekat TikTok. Kita ada Sultan Shawarma. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pod Maya kerana berjemput aku kat sini pada hari ini. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ramai dah kau punya fan, tapi mungkin ada seorang dua yang baru nak kenal dengan Sultan Shawarma. InsyaAllah. Anak jati keluang. Betul. Dan dah biasa dengan event mana-mana pun dah orang dah kenal dengan Sultan Shawarma. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita nak tahu, sebelum adanya Sultan Shawarma, kau memang dah berjinak-jinak dengan perniagaan F&B ke, ataupun memang terus target first bidang aku nak buat shawarma? Tak. Asal-asalnya memang aku terlibat dengan 2-3 bidang perniagaan, F&B, barangan kering. Sebelum aku jumpa Sultan Shawarma ni, dia memang struggle lah. Bagi aku memang aku rasa semua vendor struggle. Diorang tak stick dengan satu menu sampai diorang dapat tune yang betul. Okay. Kalau boleh tahu, sebelum tu melibatkan makanan minuman juga? Banyak babe. Banyak. Aku pernah jual air gantung, aku pernah jual air kat tepi, aku pernah jual baju, aku pernah jual macam-macam lah sampai aku jumpa shawarma ni, Sultan Shawarma lah. Kenapa? Dalam banyak-banyak tu kenapa pilih shawarma? Sebab aku rasa menu ni sesuai dengan aku. Lagi satu, menu ni memang boleh pergi jauh. Rasa Sultan Shawarma ni tak ada dekat mana-mana tempat lain. Betul, setuju. Aku dah makan banyak kali. Dan untuk pengetahuan korang, diorang bukan guna daging biasa tau. Batang pinang betul. Sebab tu dia punya rasa dia juicy, daging tu pun dapat. Kau boleh tengok portion dia banyak, saiz dia besar-besar dan resepi original. Betul. Resepi memang maut punya. Memang kunci resepi tu. R&D lama tak sebelum lepas ke pasaran tu? Ada 3 bulan R&D. R&D untuk dulu aku dengan company lain. Tapi bila kita pecah, aku nak start buat Sultan Shawarma, aku R&D balik. Aku R&D satu persatu supaya rasa dia berbeza dengan sesiapa. Aku tambah banyak, aku tambah fries, aku R&D kan daging dia, ayam dia, rempah dia supaya rasa dia lebih pekat. Dan aku ni jenis tak kerekut. Aku rasa macam aku betul-betul nak bagi orang makan, nak bagi orang rasa aku punya barang. Siapa yang jadi tukang rasa yang kata okey lulus? Kawan-kawan vendor. Okay. Vendor aku mesti try ni, aku try sikit, aku bagi kawan-kawan vendor rasa okey tak? Aku nak buat ni. Diorang cakap okey, baru aku start. Baru aku start lah. So kalau ikut betul-betul official tarikh Sultan Shawarma tu bermula 2023. So dah 3 tahun lah. April 2023. So April 2026. Oh, kira baru genap 3 tahun April 20 betul. Baru genap 3 tahun. Tapi dah menjelajah satu Malaysia dah. Satu Malaysia kecuali Sabah Sarawak belum pergi. InsyaAllah amin satu hari nanti. Mana tahu sampai Sabah betul. Sarawak. Mana tahu Pod Maya nak pergi buat ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. Doakan kami juga sampai ke Sabah Sarawak. Betul. Tapi bila bercakap tentang anak jati Keluang, sekarang ni kita berada dekat Keluang. Orang Keluang memang dah, bila sebut Sultan Shawarma memang dah tahu dah. Betul. Bila ke daerah-daerah lain tu, penerimaan dia orang macam mana setakat ni? Setakat ni alhamdulillah, kalau pergi ke daerah-daerah dalam Johor, sangat-sangat baik babe. Sangat-sangat baik. Kota, Pontian, Segamat, JB memang of course lah. JB letup JB memang tak ada buat apa lah. Pasir Gudang memang the best. Terima kasih kepada semua supporter-supporter Sultan Shawarma. Terima kasih yang support Abang Sultan dan tim. Kita orang sangat-sangat hargai. Doakan kita orang berjaya dari masa ke semasa. Okay. So bila kita nak ada produk, antara yang menarik untuk kita ketengahkan adalah nama tu juga. Betul. So bila nak memilih nama brand tu, berapa hari fikir nak letak
Cerita dia nama brand ni aku tak ada idea pun. Tapi aku fikir-fikir sebab aku punya team dia orang ada buat printing. Dia ada buat satu Sultan printing Dia buat nama Sultan printing. Aku cakap aku tak ada idea. Aku nak try pakai nama Sultan ni boleh tak? Kau pakai pun tak power nama ni kan. Aku try pakai. Terang Terang aku cakap dia. Okay. Dan aku try pakai tengok aku bawa bagi power. Dia cakap ya. Boleh dia izinkan pun aku pakai. Jadi aku minta izin dia Aku minta izin. Untuk logo tu semua? Untuk logo tak. Untuk logo kita buat Cuma minta restu nama dia. Pakai nak pinjam kan. Tapi terbuktilah bila minta restu tu. Sebab tu dek, kalau apa-apa kau nak buat kena minta restu. Betul. Mak ayah ke kawan-kawan ke minta restu dulu. Betul. Doa dulu. Bila kita dapat restu barulah benda tu jalan lancar je. Betul, dipermudahkan. Dipermudahkan. Alhamdulillah. Tapi dipermudahkan pun dalam berniaga ni jatuh bangun tu normal lah Normal babe. Masa mula-mula aku nak start tu, aku rasa semua vendor, kalau korang vendor yang tengok podcast ni, korang pun ada perasaan yang sama. Masa mula-mula memang struggle gila. Okay. Semua vendor struggle, ada masa naik, ada masa turun. Food festival ni dia tak steady. Okay. Jadi vendor perlu, bagi aku as a vendor, kita sendiri vendor perlu main peranan. Kita organizer, diorang buat marketing. Tapi kita as a vendor, walaupun kita bayar tapak, kita jangan berharap yang kita kena, Kita serah semua. serah semua, organizer semua kena buat. Tak, bagi aku kena buat sesuatu babe. Okay. Kita kena buat sesuatu. Kalau vendor-vendor tengok video ni, korang kena buat sesuatu. Korang rasa macam dah tiba masanya aku pun kena buat marketing. Bukan untuk tolong organizer, untuk tolong diri kau sebenarnya. Betul babe. Untuk tolong booth kau. Ramai yang tak awareness pasal ni. Betul. Diorang rasa macam diorang bayar tapak, diorang rasa macam ni semua EO kena buat. Contoh aku cakap dengan kau masa aku mula-mula struggle dengan sekarang beza. Contoh sekarang kita dah alhamdulillah orang makin kenalan. Kita buat organizer buat marketing, kita rasa macam benda tu static. Okey. Kau bayangkan kalau kau punya vendor, as a vendor, kau tak ada brand, orang tak tahu pun. Kau jual pisang goreng, orang tak tahu kau jual pisang goreng apa. Kau tak pernah bagi tahu orang kau jual pisang goreng. Macam mana orang nak datang beli? Betul. Orang dah tahu pasal organizer tu, orang dah tahu pasal event tu. Ya, dah tahu. Tapi orang tak tahu pasal kau punya produk. Ya, orang dah tahu pula pasal vendor-vendor lain kan. Lepas tu kau nak salahkan orang vendor lain sebab dia famous, sebab orang beli kat dia. Dia bukan sebab dia famous, sebab dia ada usaha. Ya. Jadi kita kena usaha Mana kita vendor ni kena usaha untuk tolong organizer, tolong diri kau sendiri sebenarnya. Dia sebenarnya antara benda yang aku buat survey dengan vendor-vendor ni lah. Satu, dia malu. Malu nak buat konten, malu nak bercakap. Susah, dia kata macam susah lah nak buat. Susah ke nak buat marketing? Bagi aku tak susah. Bagi aku, andai kata kau malu, engkau seorang pemalu, kau boleh je tunjukkan produk tanpa muka kau. Aku tanya kau orang babe, aku tanya kau pun, kau pernah tengok Pak Mat owner dia siapa? Tak pernah? Tak pernah babe. Kau tengok produk dia je. Betul tak? Dia hire orang, dia hire influencer semua untuk kita buat. boleh beranggapan Pak Mat tu mungkin malu. Kita beranggapan Pak Mat tu malu. Tapi macam mana produk dia satu Malaysia kenal. Betul. Siapa tak kenal Pak Mat Western? Macam itulah kita kan. Setuju. Aku mula fikir macam tu juga. Aku cakap kalau ikutkan aku pun malu kan. Aku fikir macam ni tau. Aku cakap ini kalau aku malu ni, aku ada tanggungan. Aku ada tanggungan babe. Aku ada team aku nak kena jaga. Team aku pula dia orang ada anak bini. Dia orang ada family. Betul. Kita pula ada family. Aku Betul. cakap apa? Ini kalau aku tak buat ni, aku tak makan ni. Ya. Aku tak makan, team tak makan. Team tak makan babe. Aku banyak perut aku nak kena jaga, banyak mulut aku nak kena suap. Jadi start dari tu aku try buat. Aku buat. Aku malu-malu juga mula-mula. Tapi aku ingat video yang ke-10, video ke-11 tu. Video tu viral. Dia sebenarnya bagi aku kan, kalau vendor-vendor yang baru nak start buat, korang jangan push pasal korang punya jualan je. Korang post pasal kehidupan korang boleh. Betul. Andai kata korang nak privacy, korang post pasal kehidupan korang. Pergi event mana, event siapa. Sambil-sambil tu tunjukkan booth korang. Tak payah nak beri, nak tunjuk produk pun tak ada masalah. Betul. Untuk starting kan, untuk malu kan. Kalau malu kan. Kalau cakap pasal tanggungan, kau cakap dia ada team yang nak kena bagi makan. Dah berapa ramai sang? Team aku kalau betul-betul yang follow event 5 orang permanent lah. Permanent 5. Permanent 5 orang. Tapi kalau tempat tu kuat, kita akan hire part time. So maksudnya mana-mana shawarma pergi, sultan shawarma pergi, itulah. Ya, memang 5 kilo ni pergi. Memang aku jaga 5 kilo ni sebab apa? Sebab masa aku susah, diorang ada. Okay. Aku pernah janji dengan diorang. Aku pernah janji ada satu video aku memang aku dah tak tahan, air mata aku keluar babe. Kita lelaki, air mata jantan kita keluar. Betul. Buat video kan. Aku rasa macam apa tau, masa aku betul-betul susah, diorang ada dengan aku. Aku janji dengan dia aku, besok andai kata aku senang, aku takkan tinggalkan diorang. Dan sampai sekarang diorang ada. Dan sampai sekarang diorang ada. Tapi kalau bila kau cakap aku muremang Yalah bila kita, dia sebenarnya macam ni, bila kita nak fikir kita senang,
tanpa memikirkan orang keliling pun senang, dia takkan jadi juga. Betul. Kau kena push orang kau, tim kau naik, engkau akan naik. Itu formula. Dia macam automatik. Tu formula dia. Automatik. Kalau kau bos, kalau kita owner, vendor, kita jual, kita nak duit tapi kita susahkan tim kita. Kau bagi gaji tim kau RM40, RM30. Susah hidup kau. Yelah. Kau sangkutkan gaji dia orang. Ni bab penting, babe. Okay. Ramai owner, ramai bukan food festival je, bukan F&B je. Ramai owner business yang suka sangkutkan gaji. Sebenarnya kalau ikutkan aku punya belajar, apa yang Sifu aku ajar aku, dia cakap apa? Sebelum peluh dia kering kau kena bayar dia. Kalau ikutkan. Sebelum peluh dia kering kat pipi tu kau kena bayar dia. Dia hasil kerja dia. Maksudnya betul-betul kena jaga. Bermakna andai kata dia berapa deal kau dengan dia, gaji dia, kau kalah ke, kau menang ke, itu bayaran dia. Andai kata kalau kau nak bagi lebih masa kau menang, tu rezeki dia. Andai kata kau kalah teruk pun, itulah harga yang kau kena bayar dia. Macam tu lah. Huish, nampak tak? Sebelum titik tu kering tau. Kau bayangkan kalau waktu bercakap tu panas terik, berapa minit je titik tu nak kering. Berapa minit je. Itu yang aku belajar. Aku teruk dahsyat ke. Seumpamaan macam tu. Yelah. Kalau rasa tim-tim kita tu senang dengan kita, kita tak payah nak susah payah nak kena bagi tahu. Betul. Diorang tahu kerja diorang. Diorang tahu nak buat apa. Aku tak nak production jam. Aku cakap dengan tim aku apa. Owner vendor kena tengok video ni. Korang buat macam mana tau. Okay, korang ada tim, korang ada staff, betul. Staff korang buat production, jaga kualiti baik-baik, jangan sampai jam. Kita as a owner fikir macam mana nak lead sales, nak buat marketing, nak panggil orang, nak tarik crowd. Itu kerja kita sebagai owner. Dan cari-cari barang supaya tak putus. Dan kita bagikan kerja masing-masing. Kita owner, kita tak boleh buat semua benda, babe. Betul. Tak boleh buat semua benda. Tapi yang penting kita monitor. Kena monitor. Tak monitor keparit nanti kan. Ya. Cakap tak nak jam tapi tak monitor pun ke laut ke? Macam tu ibarat dia. Baik, kalau cakap tentang tim kita dah selesai. Untuk tim setakat ni 5 orang. Betul. Kita pergi sikit ke peribadi boleh Boleh betul masa. Aku dengar kau ada menjaga seorang anak istimewa lah. Betul. Anak first aku autism. Tu antara yang, yelah mungkin sebab aku faham perasaan seorang ayah. Betul. Niat nak membesarkan anak yang normal pun cabarannya begitu, apatah lagi ada anak yang istimewa. Betul. So bila melihat anak membesar dengan jatuh bangun tim Sultan Shawarma ni, rasa macam ini yang aku nak kena bagi makan sebenarnya. Betul. Ini yang nak kena aku dulukan. Betul. Aku start buat first video aku sebab fikiran aku lah. Semua bapa ada struggle masing-masing. Betul. Dan kita sebagai mak bapak tak pernah minta pun dapat anak yang special. Betul. Ke dapat anak ke apa, tapi kita redha je. First kita kena belajar redha dengan apa yang Allah bagi. Betul. Kita kena redha seredha-redanya. Redha betul-betul redha. Lepas tu Allah akan mudahkan urusan kita. Memang satu cabaran, tapi aku tak pernah, sebenarnya benda ni PNC, aku tak pernah cerita dekat sesiapa pun. Mana-mana event special. Special. Betul. Special dekat Port Maya, aku tak pernah cerita dekat sesiapa yang Abang Sultan ni dia ada anak autism. Aku tak bercerita. Aku rasa itu antara aku dan family aku. Itu antara aku dengan bini aku. Tapi family aku tahu aku bekerja untuk dia orang. Aku bekerja untuk sara dia. Aku all the best lah. Aku try all the best. Pernah tak down? Jelah confirm memang pernah down lah. Pernah be. Apa yang kau buat waktu down tu? Pernah. Menangis dah selalu lah. Nak cerita ke nak tahu apa yang aku buat? Nak aku cerita masa macam mana down? Macam mana down? Okey, aku cerita dengan kau Aku buat Sultan Syawman. Aku masa tu event keempat. Masa tu orang tak kenal lagi. Tapi aku dah start buat video. Cuma dia tak meletup videonya kan. Ada sekali ni dia bertempat dekat Puncak Kasih, Bukit Laliang Basi Gudang. Okey. Puncak Kasih Aku masa tu nak pergi set up dekat sana. Aku cakap dengan kau, aku naik van lama aku, van lama lah. Jadi van lama ni dia kadang-kadang dia agam dia kan. Aku masa tu tak silap aku, duit aku dah tinggal, aku dah beli barang sikit-sikit, barang niaga, duit aku ada dalam RM20, RM30. RM20? Ya babe, aku nak tunggu besoknya untuk first day tu, tinggal RM20, RM30. So kita dah fikir besok ni datang balik lah. So insyaAllah lah kan. Dah harap dah 3-4 event kalah ni kan. Masa bobo main event. Lepas tu aku pergi bawa tim aku makan mamak. Masa tu tim aku belum 5 orang lagi. Masa tu aku ada tim aku 3 orang. Okey, tim aku 3 orang pergi makan mamak. Aku cakap aku tinggal RM20 ni. Aku cakap dengan budak-budak aku. Aku cakap dengan tim aku, dia abang tinggal RM20 ni, kita makan roti je boleh tak? Terus terang cakap Terus terang cakap kan. Kita dah tak ada modalan. Orang cakap boleh bang. Okey, makan roti canai. Makan. Adik aku je aku. Adik aku pergi start van
Van tak boleh hidup babe. Alamak, dalam ada barang. Aku cakap macam mana aku nak buat ni kan. Aku cakap kacau, macam mana ni kacau. Duit dah beli roti canai Duit pula? dah beli macam mana lah. Okay. Duit dah beli macam mana aku ingat. Campur take oil semua aku ingat 14, 15 dah RM30 Okey. Minyak ngam-ngam. Aku rasa minyak tu dah ngam-ngam dah nak pergi pasir gudang kan. Okey. Aku cakap macam mana kan. Aku tolak. Aku cakap tak apa, kita tolak lah. Mula tolak lah 2-3 orang kan. Seorang kat depan, 2 orang kat belakang. Aku dengan ni kan, tim aku. Tolak, tak hidup. Hutang kembali depan Al-Safa babe. Al-Safa BBU belakang sana. Oh, okey. Al-Safa tu. Belum sampai pasir gudang lagi? Belum lagi. Oh, jauh tu. Jauh lagi. Aku nak pergi sana. Okey. Tolak tak hidup. Aku cakap macam mana aku buat ni. Kau tahu tak, orang yang bagi aku kan, ni satu moral bagi aku. Aku ni pun nakal. Aku pun mak rempit. Yalah. Kau tahu tak, yang kat table tu semua budak Melayu. Semua budak-budak motor babe. Okay. Budak mak rempit. Kau tahu dia buat apa? Seorang bangun, semua bangun. Yang seorang bangun aku ingat dia. Aku ingat muka dia, aku tak tahu nama dia siapa. Okey. Dia bangun, semua bangun kat kedai tu. Okey. Semua tolak van aku. Padahal tak kenal ni? Tak kenal. Aku cakap, tolong abang ni kan. Diorang tolak mama hidup van tu. Aku cakap, gila. Aku cakap dengan dia, aku nak bagi dia duit, tak ada duit ni. Ya. Dah bayar roti canai RM36. RM36 lah. Tinggal nak berapa ringgit dah kan. Aku cakap, aku cakap dengan dia apa tau. Bang, saya tak nak bagi duit, saya tak ada duit bang. Tak payah bang. Tapi saya cam muka abang. Besok saya ada event kat Puncak Kasih. Abang tolong datang, saya belanja abang shawarma dengan tim-tim abang, kawan-kawan abang kan. Okey. Tak apa bang. Aku jalan lah sebab van ni dah hidup, tak boleh tunggu lama kan, termati lagi kan. Ya. Jadi jalan sampai Pasir Gudang. Masa tu aku sampai dalam, aku tak tidur. Masa tu aku sampai dalam pukul 5 tapi aku tak boleh tidur. Aku fikir apa nak jadi ya. Macam mana Allah hantar aku orang baik-baik kan. Aku fikir nasib baik ada berada ni. Aku ingat muka dia, aku berzikir, aku ingat terima kasih ya Allah hantar dia ni. Pukul masa tu aku ingat pukul 6 lebih. Pukul 7 aku buat satu video. Aku cakap aku redha lah, nak buat tak buat. Aku fikir malu. Yelah. Kawan tengok kan family tengok. Aku fikir aku cakap aku tak kira, aku nak cari berada ni. Aku buat satu video. Aku cuma cakap terima kasih, tapi air mata aku tak boleh tahan. Yalah. Air mata aku jatuh. Aku cakap terima kasih kepada berada ni yang ada kat kedai mamak tu, tim aku yang ada dengan aku. Aku janji aku akan balas kebaikan tim aku kalau besok aku dah okey kan. Video tu viral. Okey. Aku start viral, bukan start viral, video tu start viral. Itu video Sebab viral. sebab itulah. Sebab video tu. Dia orang share, dia orang cari mamak tu. Tapi aku rasa mamak tu tak datang sebab okey. Video tu dah naik. Lepas tu hari first day dekat Puncak Kasih tu meletup gila babi. Okey. Meletup gila-gila. Memang ramai gila orang. Aku cakap, orang kat booth aku tu ramai, beratur panjang gila. Aku cakap, apa panjang macam ni kan. Terkejut aku cakap, ini ke kuasa TikTok? Aku cakap, ini ke daripada TikTok punya penangan kan. Kau bayangkan aku masa first day tu modal aku tak banyak. So aku buat ayam daging tu tak banyak pun. Jadi dia habis awal lah. Habis lah. Habis aku cakap, modal ni aku nak bawa semua pergi pump tu besok. Okey. Kau bayangkan eventnya masa tu dulu punya event 10 hari. Betul. Dulu punya event 10 hari. Dia tak di event macam sekarang 4-5 hari kan. 10 hari meletup babe. Kau bayangkan, hari-hari biasa pun macam hari minggu. Aku cakap, memang Allah nak bagi rezeki. Dan start pada tu aku tak tahu, andai kata brother ni naik motor kat Al-Safa dengan tim dia yang tolong tolak. Kalau awak ingat saya lagi bang, awak datang bang, anytime jumpa saya, cakap nama saya macam muka awak cakap nama awak, jumpa saya akan bagi awak shawarma free seumur hidup. Awak nak makan bila masa, anytime, anywhere. Awak cari saya bang. Bang, kadang-kadang kita ni, niat kita bantu orang tu, dalam masa yang sama kita pun ada masalah tau. Tapi saya respect awak sebab awak tak fikir masalah awak tolong orang yang ada dekat dengan awak kat situ. Betul. Dan orang ni ada hari ni, dah berjaya dah, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Tapi mungkin saya tahu awak malu nak datang ataupun awak rasa macam tak apalah kot. Setakat tolong ke apa ke. Tapi niat, owner dah niat. Datang tak apa. Kalau awak rasa tak nak seumur hidup, sekurang-kurangnya sekali datang untuk makan. Betul, sekali datang jumpa saya menjadilah. Saya tunggu masa 10 hari masa aku kat sana 10 hari, aku tunggu dia. Aku cakap tak ada ni. Tapi yang datang tu, daripada hasil orang tengok video tu, makcik-makcik Singapura lah, makcik-makcik ni, macam-macam makcik-makcik, akak-akak, abang-abang semua datang kan. Family datang. Aku cakap, diorang tahu dari mana kan. Diorang cakap diorang tahu pada video tu. Diorang memang datang nak support aku. Sebab dah aku gentle lah, aku cakap duit aku. Padahal waktu tu tak ada cerita pasal shawarma sangat. Tak ada. Cerita pasal brother tu. Cerita pasal brother tu je. Okey. Aku tak ada cerita pasal shawarma, aku meniaga shawarma lah pun tak ada. Aku cerita pasal brother tu je. Tapi diorang datang nak support shawarma aku disebabkan video. Disebabkan video tu babe. Tapi kalau kita dah tahu TikTok punya penangan macam itu, andai kata kalau
orang nak buat tapi malu, aku tak tahu nak cakap apa lagi dah. Betul. Sebab tu aku cakap, kalau kau tanya aku kan, aku ada masa aku lepak dengan vendor-vendor, kawan-kawan vendor, aku akan cakap dengan diorang. Aku akan cakap apa? Kau nak malu ke kau nak bini kau tak makan? Ya, tu je pilihan yang kita ada. Itu je pilihan kita lelaki. Kalau lelaki lah, Ha. itu je pilihan kita ada. Engkau nak malu ke kau nak bini kau tak makan? Betul. Kau nak bini kau pergi minta dengan orang duit dia. Betul. Betul tak? Itu Lagi zaman sekarang ni struggle lain macam struggle babe. Barang naik harga kan. Ya. Minyak naik harga, semua orang tahu. Terasa tak? Terasa. Kalau aku yang pakai batang pinang ni, pakai barang-barang yang mahal, memang rasa. Naik sekilo RM10 babe. Uish, Dia jauh. bukan naik RM2-3. Tapi setakat ni aku struggle lah. Masih okey lagi. Cuma aku kena kerja volume. Harga masih sama. Harga masih sama, aku tak naikkan pun. Sebab kadang-kadang ada setengah pengusaha dah mula menaikkan lah, tapi tak banyak lah, mungkin RM1, RM2. Betul. Sebab dah tak boleh, dah tak tercover dah. Betul. Dah tak tercover dah. Nak marah tak boleh. Betul. Sebab kita pun faham, kita kalau pergi beli barang mentah pun memang dah semua naik harga. Betul. Tapi ada juga yang mengekalkan harga yang sama, cuma memang terpaksa kerja volume lah. Betul, aku kerja volume. Aku memang kerja ramai orang beli. Aku target memang, aku cakap tim aku, kita kena ramai orang beli supaya kita ada margin untuk bawa ke depan macam tu kan. Setakat ni alhamdulillah lah. Okey. Untuk meniaga ni kecaman tak lagi? Kecaman Rasanya tak lagi. kalau untuk rasa portion tak pernah lagi lah. Aku tengok orang kecam kau portion tak banyak lah, rasa ada. tak sedap lah, tak pernah ada lah. Tak Tapi pernah ada tak orang kecam selain daripada menu? Ada. Kalau ikut kecaman harga ke portion ke, tak pernah lagi. Cuma ada yang cakap 18 ni berbaloi ke, ada yang tanya. Tapi ada follower aku yang komen. Diorang cakap kalau nak tahu try lah. Okey. Try dulu baru komen. Dan aku tengok setakat ni yang mana yang dah try, alhamdulillah lah. Diorang tak ada cakap mahal ke apa ke, tak ada lah. Aku rasa dia berbaloi kot dengan batang pinang tu bagi aku lah. Lagi satu, kalau kata kecaman selain daripada tu, aduh babe, masa mula aku nak buat shawarma ni, orang cakap dengan aku, hantar dia ni, memang aku ni orang Kedah. Dia cakap aku apa? Hantar hang nak jual shawarma ni RM18, tak ada siapa beli shawarma hang lah. Member dia tu, member aku ni jual air balang. Dia jual air balang RM3, RM4 kan. Dia cakap tak ada siapa nak beli shawarma hang RM18. Mahal. Mahal ya. Dia cakap mahal, hang 3-4 event bungkus ya. Aku cakap anda tak apa bang. Kalau hari abang hina saya, hari abang cakap saya macam ni, aku cakap latihan. Aku cakap hati, satu nanti aku akan buktikan. Orang beratur beli shawarma. Betul. Alhamdulillah dengan izin Allah jadi betul lah kan. So sebenarnya kecaman tu pun penting juga untuk peniaga dia sebenarnya. Penting. Kalau kita terlalu selesa sangat pun Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Selesa badak tak boleh. Ha. Kau memang ada kena kecaman supaya kau ada semangat. betul. Aku geram dengan ayat tu. Sebab tu aku gila-gila. Buktikan. Aku buktikan. Ya. Bila dah queue, dia ada. Oh. Dia tengok. Aku tanya dia, macam mana bang? Abang cakap saya 23 event saya bungkus. Saya rasa doa saya Allah dah mampu kan. Dia dah buktikan dengan abang. Dia cakap betul ya. Hang memang power. Aku respect hang. Dia cakap itu. Aku respect hang memang power. Hang pandai buat marketing. Saya cakap bukan saya pandai buat marketing. Saya nak bagi aku kan. Aku tak tahu lah. Bila kita masing-masing manusia, kita ada satu sifat tau. Kita mungkin rasa kalau kita ada suka makanan tu, kalau mahal sikit pun tak ada masalah, janji sedap. Tak tahu kalau aku macam tu, aku bawa Sama. family aku pergi makan kan. Sama. Mahal sikit tak ada, dia ni tapi makan dia okey, betul tak? Betul. Macam tu je aku rasa. Aku rasa macam orang lain pun ada benda yang sama. Dia rasa macam mahal sikit Sultan Shawarma ni tapi rasa dia memang sedap. Aku mengaku kalau dalam industri food festival, shawarma ni aku boleh mahal. Betul. Aku boleh mahal. Kalau tengok shawarma lain RM10, RM12, RM15. Tapi pada aku dia bukan istilah mahal lah. Dia lebih kepada berbaloi. Betul. Aku tak pernah takut pun. Ha. Aku pernah cakap dengan event organizer kan. Aku dah cakap apa, kalau abang letak saya dekat sini sebelah saya shawarma pun saya tak takut. Sebab orang tahu Sultan Shawarma ni, orang yang pernah makan, dia orang tahu macam mana rasa dia. Takkan dapat ke tempat lain. Betul. Mana kalau dia nak murah, contoh dia cakap aku kan, abang kalau dia nak murah macam mana? Kalau nak murah pergi kat sana. Oh, siap promote. Aku siap promote. Kalau abang nak shawarma murah ada kat sana ada. Contoh ada Pak Arab kan jual RM10, tu yang Pak Arab tu RM10 ada kat sana. Saya punya RM15 masih minta maaf. Kurang tak boleh bang. Sebab kita dah ada kita punya kos kan. Kita memang jaga kita punya kos. Cuma kita cakap kalau nak rasa satu pengalaman yang berbeza, rasa Sultan Shawarma. Penggemar Batang Pinang je tahu macam mana rasanya Batang Pinang tu. Ya. Aha. Dulu tagline aku bukan nombor 1 Johor Bahru. Dulu tagline aku rasa bangsawan. Kalau kau tengok aku punya video-video lama, ada aku punya banner Sultan Shawarma rasa bangsawan. Tapi aku tukar tagline shawarma nombor 1 Johor Bahru tu sebab orang yang bagi, orang Singapura bagi. Okey. Dia aunty ni selalu datang lah. Aunty ni datang beli kan. Staff aku cakap, bang dia ni selalu datang beli. Aku cakap aunty tu, aunty how the shawarma okay? Wish, why the shawarma is very good?
Lepas tu dia yang cakap, "This is shawarma number 1 JB, Johor Bahru." Aku cakap, "Ish, shawarma Johor Bahru baik juga ni, number 1 JB." Boleh pakai ni. Boleh pakai ni. Aku cakap, "Serius nanti?" "Ya, serius." Dia cakap, "Fucking very fucking good lah." Apalah cakap itu kan. Aku cakap, dia macam makcik Melayu. Aku cakap, dia sampuk apa makcik dia kan. Okey lah. Itu kan. Dia balik, aku cakap nanti mak aku nak tukar tagline. Aku nak tukar shawarma nombor 1 Johor Bahru. Dan setakat ni aku pakai sampai hari ni, alhamdulillah. Bila kita clarify kita nombor 1 Johor Bahru, ada tak yelah yang sama jual shawarma macam asal kau nak declare kau nombor 1 lah? Ada. Oh, ada juga. Ada cuba cakap dengan aku, ya ke dia ni nombor 1? Habis yang dekat situ dia cakap lah, yang dekat situ pun asal dia jual shawarma juga, ramai juga. Aku komen je, aku cakap kalau kau nak rasa kau datang aku punya. Kau rasa dulu aku punya, baru kau boleh compare. Dan alhamdulillah yang bagus ni, follower aku ni, dia memang bantu aku. Dia memang cakap, aku pun dah rasain sana, kau kena rasain Sultan Shawarma ni. Tolong jawabkan lagi. Tolong jawabkan lagi. Kau kena rasa dulu baru kau boleh beza kan. Macam tu lah ibaratnya. Okey, kita nak tahulah bila kita dah ada perniagaan, tak kisahlah perniagaan ke bidang masing-masing lah, yang sukan-sukan, yang meniaga-meniaga, bila kita dah tahu cabarannya bagaimana, kita nak hadapi stres macam mana, sekarang ni kita mesti ada keinginan dan juga masa depan, ada plan. Betul. So untuk Sultan Shawarma ni, untuk kita ambil 5 tahun lah, 5 tahun mendatang, apa lagi plan yang kau rasa kau nak buat dan belum buat lagi, yang belum tercapai lagi? Bagi aku bagi aku setiap tahun aku ada misi dan visi. Kalau kau tengok, kalau yang mana follow aku daripada tahun 2023, aku ada misi dan visi untuk 2024, 2025 dan tahun ni tahun 2025. Misi dan visi aku untuk besarkan lagi aku punya booth. Jadi tahun 2026 aku dah dapat. Tahun 2026 ni itu hari aku nak buat umrah. Aku dah berjaya buat cabutan umrah. Jadi sebenarnya untuk 2025, tapi aku carry forward untuk ke 2026. awal 2026 awal lah. So yang tahun 2026 ni, kalau tanya aku 5 tahun misi ke hadapan, aku nak keluarkan banyak variant, banyak flavor. Orang yang tak buat, aku buat. Tapi aku tengah R&D lah. Aku sekarang tengah R&D Wagyu, tengah R&D Wagyu, aku tengah R&D 2-3 flavor lah yang aku nak bawa kan, masuk kan. Yang aku rasa orang lain tak buat, aku nak buat. Tapi memang berasaskan ayam daging. Berasaskan tak shawarma. Contoh aku shawarma rusa ke, contoh. Contoh Kan. Tapi aku tengah R&D setakat ni Wagyu. Sebab bagi aku tengah pilih aspek Wagyu yang sesuai lah. Ada yang orang buat Wagyu, tapi bagi aku tu bukan Wagyu. Contoh kau jual Wagyu, aku tengok Wagyu ni tak semua orang boleh buat. Kita nak R&D tu bukan susah. Aku dah buang ribu ke R&D. Tapi dah berjaya lah. Cuma kita nak cari supplier yang boleh supply banyak. Sekarang ni tak ada supplier yang boleh supply banyak Wagyu. Yalah, sebab tak banyak demand. Tak banyak demand, mahal. Orang tak berani. Tengah cari lagi lah, insyaAllah. Right. Kalau kita dah kenal dengan apa yang kita minat, dah jatuh cinta, korang rasa macam benda tu kena dengan selera, apa salahnya kita keluarkan sikit modal? Sebab bila kita rasa mahal lah, try buat sendiri. Silap yang kau bayar RM18, kalau kau buat sendiri, satu masa kena susah, rasa tak dapat, keluar modal memang dah keluar ni, tak jadi. Better bayar pada yang arif RM18, yang penting sedap, kena pada tekak. Dan bagi tahu, yang penting sebenarnya tugas kita yang dah makan sedap ni, bagi tahu dengan kawan-kawan, bagi tahu dengan yang lain, ada satu tempat sedap dekat Sultan Shawarma. Itu je. Betul. Sampai. Yang baik kita sampaikan. Ya, yang tak elok bagi tahu dengan dia. Yang tak elok bagi tahu. Kau jangan bagi tahu dengan orang. Orang kita ni salah pula konsep. Yang tak baik tu kau bagi tahu dengan netizen. Islam pun ajar kalau baik sama sampaikan. Yang tak baik tu bagi tahu dia, bang. Saya rasa macam kalau abang buat macam ni, itu betul. Jadi kita boleh perbaiki. Okey, kita berada di hujung-hujung. Seperti biasalah kalau mana-mana podcast semua, kita mesti ada mesej. Okey. So mungkin aku nak suruh kau sampaikan mesej. Yang pertamanya kepada adik-adik yang baru nak belajar berniaga. Ada juga usahawan-usahawan yang orang Melayu ni kebanyakannya dia cepat give up. Nak berniaga tapi ikut-ikut orang, tak ada identiti, tak ada original sendiri. Dan juga mesej kepada follower-follower dan juga fan yang selalu support kau. Okey. First of all, terima kasih kepada semua yang support Sultan Shawarma daripada hari first kami berniaga sampai ke hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih, jutaan terima kasih. Saya sangat menghargai dari setiap daerah ke daerah, dari setiap tempat ke tempat, korang selalu support kita orang, selalu doakan yang baik-baik. Terima kasih sebab selalu ada dengan kita orang. Itu untuk followers, untuk sahabat-sahabat yang selalu doakan yang baik-baik. Dan kepada usahawan-usahawan ataupun adik-adik yang baru nak start berniaga, usaha sampai jadi. Dia 3 tips je. Doa, usaha, tawakal. Tak jadi ulang. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mengalah dengan apa yang kita buat ini. Teruskan. Tawakal, fikir yang baik-baik,
fikir dalam dunia ni tak semua orang baik, tak semua orang jahat. Tapi ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang yang sangat-sangat baik, ada orang yang sangat-sangat jahat. Kita minta semoga kita dijumpakan dengan orang yang sangat-sangat baik. Tu. Deep sangat. Apa-apa pun aku wakil daripada Port Maya nak ucap jutaan terima kasih kepada Sultan Syawamah dan sentiasa mendoakan Sultan Syawamah dan juga tim akan terus mendunia. Alhamdulillah insya-Allah. Aku pun doakan daripada tim aku ke Port Maya supaya terus sukses, terus berkembang. Amin. Sebab kita ada banyak lagi kerja dan tugasan tanggungjawab untuk keluarga, untuk tim dan juga untuk masyarakat. Semoga dipermudahkan. Jadi kepada korang, siapa lagi guest, siapa lagi artis, siapa lagi influencer yang korang nak ada dekat Port Maya, sila komen dan jangan lupa tekan loceng, subscribe untuk korang dapat notification paling awal. Port Maya berakhir di sini. Kita akan bawa lagi ke event-event seterusnya dekat mana. Korang kena follow rapat-rapat YouTube Port Maya, Instagram, TikTok dekat bawah ni guys. Apa-apa pun semoga dipermudahkan untuk urusan korang juga yang tonton dan semoga apa yang kita mulakan dengan baik diakhiri dengan yang baik. Berakhir di sini, sampai kita jumpa di next episode Port Maya.